Alhamdulillah, kami dah nak check out untuk hari yang pertama dekat Farimi Homestay. Sekarang pukul 12, hampir pukul 12 lah. Okay, kami nak check out dah. Lepas ni kita nak pergi ke Pantai Manis, kita makan tengah hari dah masak-masak tadi kan. Ni Farimi Homestay kalau pergi cukai kalau nak cari homestay boleh. Farimi Homestay. Dia depan laut dia depan laut, boleh mandi, boleh memancing dekat sini. Sangat mudah. Dia ada 2 bilik homestay lah semua. Kalau boleh buat game. Kami nak berkelah makan-makan dekat Pantai Magnik. Kat sini macam-macam ada. Boleh ada permainan, ada ATV. Senang tak? Senang tak? Senang. Senang. Jaga apa? Senang. Kita nak makan-makan tengah hari lah. Lauk tadi kita dah masak dekat homestay Farimi tadi. Okay, kita tengok lauk-lauk yang kita bersama-sama bekerjasama masak. Ada asam pedas ikan kerisi campur ikan kembung. Kerang sup, kerang rebus. Ni ikan air singgang ikan air. Sotong goreng tepung, ikan rebus goreng. Ikan apa ni Budu. Budu cap terung guys. Ulam-ulam. Itulah je lah. Dan nasi. Jom kita makan. Makan. Arya, jom makan. Baca doa. Dah baca doa tadi. Dah baca doa. Bismillah. Nampak guys. Baik. Okey lah. Ni tukang masak. Dia dapur ni, dua rumah dia masuk masak. Tak. Macam-macam, alhamdulillah rezeki. Sedapnya sotong goreng. Ini masak sotong goreng. Ini. Abah santai kat tepi tu. Ni pun dua rumah kan, tapi rumah sebelah asyik minjam Ayah sini kerang bapa dia. Bapa dia kerang. Jom kita nak main panah-panah. Memanah. RM5 satu set. RM5 satu set. Satu set ada 8. Kita curi masa lah. Walaupun sekarang ni panas, tak apa. Kita rugi kalau kita tak main. Kita tak ambil. Budak-budak pun nak main. Nak main apa? Oh tu. Hey. Hello. Dah bayar. Ayah nak. Ayah nak. Ayah nak ini. Ayah cepat. Ayah ada video. Yang punya dia ada yang Go. Mana? Din, kau dah bayar dia. Boleh. Bagi saja. Bang, tu tak yang lain bang. Abang nombor 2 bang. Ijak air nombor 1. Tapi air tepi sangat. Macam mana nak aim ke sana? Tadi tak apa lepas tunggu ada. Mana-mana pergi dia dari sini. Kau 9. Abang baru bayar satu set kan?
Abang baik dulu eh? Saya nak sikit. Kita ada lagi kapal 90. Nampak? Cuba nombor 4. Wah, tak apa, jadi tak apa kita target. Jadi kita. Oh. Dua kat sana duduk tu. Sana di sana. Kamu dah pergi depan aku dulu. Dah belum? Ada? Tak ada dia. Abang ni. Oh, dah gitu okey. Tidur ke? Tidur eh? Oh, dah sikit. Oh. 2 tahun sekali main. Tarik lagi. Tu ke atas kan? Ni. Radin ni rajin ni, dia mengajar tak berhenti-berhenti pelanggannya. Pelanggannya memang susah, dia makan budu tadi, susah nak faham. Ada coach baru. Baba yang kacau. Peserta mana ni? Wah ni. Baba pula. Ambil ni. Ayo balik. Sini. Sini. Ni lagi je nak tinggal. Ringan lah. Ada dah masuk dulu. Beri dia keropok sini depan. Boleh, berhenti je. Nanti untuk depan backing besok dah sampai keropok. Besok nanti. Jangan main. Main, Ayib, main. Ya, dia betul. Tak mau main eh? Ada pro player. Pro. Amatir. Asian kau eh? Okey, macam ni lah suasana. Semuanya berminat untuk memanah seronok. Tengok tu. Macam-macam aktiviti, boleh memanah, boleh naik ATV. Untuk kanak-kanak pun ada boleh main kat sini. Sangat seronok dekat Pantai Mat Nik ni. Korang jangan lupa untuk bersama-sama memeriahkan dekat Pantai Mat Nik ni. Terima kasih untuk menonton video ni. Terima kasih sebab menyokong Ikazan Channel. Kami sini saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, share dan komen macam biasa. Bye bye. Assalamualaikum.